Assalamualaikum, selamat kembali. Oh, rushing guys, rushing. Lama tak buat video. Sekitar sebulan lebih kat kot. Tak ada video cakap-cakap. Okey. Apa khabar semua? Harap sihat-sihat belaka. Safe ride, brother. Kita kawan-kawan pemotoran diharapkan sihat-sihat belaka. Ya, I get you. Hari ni macam biasa, ride ke tempat kerja. Tak ada tak ada model lain orang kata. Kita hanya ride ke tempat kerja, balik begitu sajalah. Nak ride jauh-jauh tak ada. Itu ada dia orang pergi track day tu, ada juga rekod tapi tak check lagi footage. Elok ke tidak ke tak tahulah. Ui, macam brother. Terus pancung je Hari ni saja nak buat video, lama tak buat. Nak bercakap betul dah kekok dah pun. Cuaca cantik hari ni. Lama agak tak hujan Ipoh ni. Jadi cuaca pun cantik tapi panas sikit lah. Sebab aku dah lama tak buat video. Dia macam ni. Hari tu ada kejadian lah sebelum tahun lepas lah, 12 macam tu kan. Allah. Lepas sebelum buka sekolah tu, aku ada check lah action cam ni, apa benda ni. Lepas tu aku terus letak je dekat tempat magnet dia. Aku tak kelip pun. Tak balik kerja, aku terlanggar sikit je, terjentik sikit je kan. Habis tergolek atas jalan. Aduh, nasib baik belakang memang tak ada lori. Jalan tu memang lori jangan cerita lah, memang ada je kan. Tapi kebetulan memang time tu tak ada lori. Tapi ada kereta lalu lepas tu, tak tahulah dah kena gendek dah. Tapi skrin belakang pecah. Aku tunjuk video dia, korang tengok belakang dia. Tapi masih berfungsi, alhamdulillah. Masih boleh tengok, masih boleh sentuh, boleh guna lah. Cuma sakit mata lah kan. Nanti nak guna kalau tiba-tiba hujan dah payah. Dia dah tak waterproof lah. Lens depan kena sikit, dia scuff sikit lah kan. Skrin depan nasib baik tak kena, so masih elok. So aku order tempered glass dululah, nak hantar pergi repair. Modal lagi tu mau 3-400 kat tu. Jadi let dulu, benda boleh pakai dulu. Tapi mood tak ada lah. Lepas dia jatuh tu mood aku dah malas lah nak buat video kan. Nak buat konten pun malas. Lagipun sibuk hujung tahun kan. Hujung tahun nak prepare untuk anak sekolah lah apa semua. Jadi tak apa ada masa sangat lah. So aku dah order tempered glass dia, dah pasang. Dah okey lah, tapi dia tak adalah waterproof. Tapi cerita dia tadi jatuh lagi. Jatuh daripada tangan. Jatuh dekat tempat yang ada batu. Dah tempered glass pula pecah. Apa dah. Tapi tak apalah, hantarlah dia kat situ kan. Malas nak fikir lah.
Apa punya siul lah. Oh tapi masa yang jatuh tu kan, dah lah jatuh dengan ND filter kali. Aduh, ND filter dah lah mahal. Alah. Nak beli satu tak boleh. Kalau nak beli satu pun kena beli brand lain. Brand yang dia tak adalah cantik sangat dia punya lens dia kan. Tapi boleh lah kalau nak pakai. Tapi itulah, nak beli balik yang tu, nak kena beli satu set. Wah, pisang man nak beli satu set. Aku ni bukanlah YouTuber sepenuh masa. Alamak, kau tengok kiri je. Oh. Satu lagi sebab kenapa tak buat video itu pun semua kan, aku sebab tak ada satu tak ada konten. Lepas tu enjin pun tak servis lagi. Jadi bila bawa motor pun rasa tak shock sangat. Dia tak, feeling dia tak best. Tu semua tu dah settle. Motor apa ni? 500R. Apa tu? Kawan kasih kah? So ni dah servis. Road insurance semua dah renew. Cuma nak tukar tayar je. Tayar belakang dah menunjukkan tanda yang perlu ditukar lah. Depan pula tengah dia dah rata lah. Dah tak ada bunga, dah tak pernah nampak. Jadi boleh pakai lagi kan. Cuma tak kalau nak jalan, kalau nak ride jauh tu aku malas lah kot. Awal-awal tahun ni biasanya tak apa ada mood kan, nak ride apa semua. Dah dekat-dekat je. Motor ni dah rasa tak laju lah. Kan sebab aku yang dah terbiasa dengan kelajuan tu. Kena upgrade 1000cc ni. Tak adalah, macam mengarut lah. Ini hutang lama lagi. Aku pun tak tahu, bateri sikit je ni. Kalau dia mati tu, maknanya aku bercakap sendiri je lah. Tapi tak ada benda nak rekod. Rasa potong sini sebab nak cepat sikit. Lambat dah ni. Rasa aku hari-hari pun lambat kan. Aku ingat nak tukar ni lah, GP shift. Sebab kalau normal shift ni dia bila aku songket gear 2 kan, mesti kadang-kadang selalunya akan neutral sendiri. Dia orang kata motor ni tukar GP shift je, settle masalah gearing ni. Ya ke? Apa nanti kita buat, tukar GP shift.
Baru macam bawa ES5. Masuk gear tekan. Ha, gitu. Panas. Ada beberapa kawan dekat Threads lah, tahu Threads kan? Dekat Threads aku banyak post pasal motor ni. Jadi ada yang curious lah macam mana bunyi dia. Tak apa, nanti aku belanja dia punya bunyi berak-berak dia tu. Harap menghiburkanlah haluan telinga anda masing-masing. Sekejap lagi lah. Kalau aku tak buat kejap lagi, aku buat petang lah. Nanti aku combine dalam video, kau boleh dengar. Dia pun nak kena charge action cam ni. Tadi aku charge sikit je. Kalau aku pun dah sampai, nanti aku sambung video start up, warm start, cold start, hot start. Bagi korang dengar bunyi exhaust standard dengan tabung tengah yang telah dibuka. So dah jadi half pipe lah. Half pipe ke straight pipe aku tak tahulah. Full system ke apa benda ke, tak tahulah. Rasa macam dah full system lah ni, tapi cuma bukan full direct dari depan sampai belakang. Ada sambung-sambung. Nanti kita sambung. So ini untuk yang nak dengar bunyi exhaust bunyi exhaust motor ni. Alright, 1, 2, 3. So ni aku dah diket. Dah tak ada tabung tengah. Alright, puas hati. Alright, itu saja.